Nissan X-Trail e-Power bakal dilancar di Malaysia hujung tahun ini. Kuala Lumpur, Nissan mengesahkan SUV elektrifikasi terbarunya, Nissan X-Trail e-Power XE 4 Ors, akan dilancarkan di Malaysia pada penghujung tahun 2026. Model yang dipamerkan di KL International Mobility Show, KIMS, 2026 itu menawarkan pengalaman pemanduan seperti kereta elektrik, EV, namun tanpa perlu dicas menggunakan pengecas luaran. Teknologi e-Power membolehkan motor elektrik menggerakkan kenderaan sepenuhnya, manakala enjin petrol hanya digunakan untuk menjana tenaga kepada bateri. X-Trail baharu ini turut dilengkapi sistem pacuan semua roda pintar E4 Ors yang membantu meningkatkan kestabilan, kawalan dan keselesaan pemanduan. Pelancaran model ini bakal mengukuhkan lagi rangkaian kenderaan elektrifikasi Nissan di Malaysia selepas kejayaan Nissan TKS e-Power dan Serena e-Power. Dengan gabungan teknologi EV dan praktikaliti SUV, Nissan X-Trail e-Power dijangka menjadi antara model yang mencuri perhatian pengguna tempatan tahun ini.